Brush yang saya akan pilih adalah melekat pula. Weh, keajaiban dunia ni. Hai, Assalamualaikum. Kita kembali sekali lagi di video yang ke-4. So, hari ni saya nak buat satu benda yang sentimental sikit lah. Sebab baru-baru ni dekat FYP saya banyak tentang seekor monyet daripada Jepun yang dia dah ditinggalkan oleh mak dia. Dan sekarang ni kawan baik dia adalah dia punya patung teddy bear orangutan. So, bila saya nampak situasi macam tu, saya rasa macam tertarik untuk menjadikannya satu karya. Sebab situasi tu dia boleh reflect dengan banyak environment kita sekarang ni. Haiwan pun ada naluri dan ciri-ciri macam mana manusia rasa. Jadi secara tidak langsung manusia boleh relate dengan situasi dia. Saya ada nampak beberapa gambar video yang rasa menarik lah. And satu menjadi pilihan saya, iaitu gambar ini. Okey. Jadi melalui gambar ni, lukisan dia sebenarnya saya dah siap dah kat belakang ni. Lukisan rough sketch dia. Jadi jom kita berpindah kat belakang pula. Let's go. Jadi itulah lukisan dia, kecil je. Kita nak buat simple sketch je tentang benda ni. Sebab saya nak scale up kan saya punya sketch ni untuk menjadi satu karya yang besar. Ini adalah dia punya mock-up sahaja. So, hari ni saya nak siapkan lukisan ni menggunakan color. Jadi, kalau boleh, sebab lukisan ni kecil kan, saya nak pakai brush. Saya nak minimalizekan brush kalau boleh. Jadi, mari kita mulakan. Lekat dia. Ciut dia. So, ini brush. Ini kotak dia. Kotak brush saya. Jom kita dengar ASMR. Asmir. Apa? Ampa minta sekali lagi ke tagih? No. Okey. Sekali lagi saya buat. Sekali lagi. Okey. Fine. Ampa minta saya bagilah. Okey. Enough. Farhan. Farhan dah banyak kali dah minta-minta. Okay, enough. Right, so brush yang saya akan pilih adalah melekat pula. Weh, keajaiban dunia ni. Weh, konspirasi ni, confirm. Melekat shoot. Oh, itu tuan-tuan adalah friction. Belajar seni, belajar sains tak? Jadi brush yang saya akan gunakan adalah dua brush ini sahaja. Ini brush mata dia jenis dia macam tu, tajam. And ini brush yang flat. Saya suka brush flat ni sebenarnya sebab dia boleh buat bentuk dengan senang. Okay, jadi mari kita mulakan. Tak bagi pressure kat diri sendiri tu. Bagi pressure kat diri sendiri. Padahal bukan exam pun. Mari kita mulakan. Lupa ayak. Nak buat painting lah. Buat tanpa ayak ni. Ambil ayak Sat. Unnecessary gila shot tu. Tapi saja nak buat style kan. Nak bagi ada macam shot dramatik sikit. Tapi tak perlu pun shot tu. Sajalah. Saya kan suka extra, betul tak? First of all, saya ambil colour yang saya dah bancuh sebenarnya. Tarik warna yang gelap dulu. Kita ambil warna yang gelap dulu dan kita akan mark dekat bahagian-bahagian yang gelap. Attachment substitute. Apa benda tu? So, anak yang biasa dipisahkan awal dari ibu dia biasanya menunjukkan tingkah laku seperti itu. Dia mencari satu objek untuk menggantikan fizikal ataupun keadaan ibu dia. Ramai orang fikir yang main patung tu comel semata-mata. Tak. Tapi dalam kajian primatologi, itu adalah tanda ikatan emosi yang sedang dialihkan yang cuba dibuat oleh monyet itu. Sedih kan? Kita tak nampak benda ni, sebab tu kita tak dapat rasa.
So sekarang saya akan gunakan warna ni. Saya akan gunakan warna orangey sikit. Kita akan buat bahagian dia punya ni. Dia punya teddy bear. So let's go buat bahagian teddy bear dia. Perkara yang paling ramai orang tak sedar, iaitu monyet infant ni yang dibesarkan tanpa ibu lebih cenderung ada isu sosial bila dewasa. Kadang susah nak integrasi dalam kumpulan. Tambahan pula, attachment pada objek ni takut boleh jadi perpanjangan. Yalah, sampai bila nak bergantung dengan objek, betul? So sekarang boleh nampak lukisan macam ni. So sekarang kita nak bagi lukisan ni lagi cerah. Kena detailing dia. Kena detailing dia, okay? So, mari kita detailkan dia. Yang paling deep sebenarnya, kita selalu beranggapan yang naluri ibu ni sebenarnya hanya pada manusia. Tak, kita salah. So sekarang kita akan buat bahagian-bahagian cerah dekat dia punya orangutan. Hakikatnya, sistem limbik iaitu bahagian emosi pada otak, pada primate, sangat mirip dengan manusia sebenarnya. Jadi background dia saya nak buat warna hitam lah, warna kelabuan sikit. So saya ambil warna hitam sikit, saya campur kat wadah sini. Campur pula. Okay, so dia akan jadi warna coklat ke hitam-hitaman. Sebab tu bila kita tengok punch pedut teddy bear tu, ramai yang tersentuh, tapi tak tahu sebab apa. Secara tak sedar, kita nampak refleksi diri kita dekat situ. Saya dah settle bahagian background. So sekarang saya nak buatkan bahagian highlight sikit je. Dan dah ada lindung macam background ni. Kita nak buat bahagian sini. Okay. Kita nak buat macam bulu-bulu sikit je dah. Patung yang awalnya biasa je, tapi tiba-tiba laris sampai habis dijual di Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Yang lagi luar biasa, ada yang sanggup resell balik patung tu dengan harga yang lagi tinggi. Dan dari situlah kita nampak yang dia bukan sekadar patung. Dia adalah satu simbol universal tentang nak rasa dicintai dan juga selamat. Jadi dengan itu tamatlah siri sentimental kita untuk episod yang keempat ni. Kalau ada siapa-siapa berminat, boleh roger saya, okay, untuk lukisan ni. Terima kasih sebab menonton sampai ke akhir. Dengan itu, saya mengucapkan selamat tinggal. Macam sekolah ni.